Main cakap lah, Bu. Kalau kau panggil, dah turun lah si Usop tu. Okey lah. Sok! 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 Sok tontonan! Hoi! Kenapa? Rajin benar atau apa begitu ni? Macam suara budak gemuk tu aja punya tu. Hoi! Tidur ke? Apa nak kau Usop? Tak pun rajin bangun pagi tau. Aku dah bangun pagi tadi lah. Apa hal ni, Bu? Kacau betul lah. Aku tengah syok baca surat khabar, kau kacau daun pula. Pergilah pakai baju dulu. Aku dengar musuh kat tangga tu. Cuba sikit tau. Apa yang kecoh-kecoh benar ni? Apa benda yang dah berlaku? Tak sabar pula rasanya aku nak dengar ni. Kau pergilah pakai baju dulu. Sekarang aku cakap lah. Okey. Tunggu lah. Jangan lari pula. Aku masuk ke dalam kejap cari baju. Ingat, Bu. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti bapak esok dengar. Kita bisik aja rajang kita ni kat dia. Kalau bapak dia dengar juga, macam mana? Tak adanya. Kalau bisik pelan-pelan, siapa pun takkan dengar. Ingat, biar pecah di mulut. Jangan pecah di perut. Terbalik tu kan? Biar pecah di perut. Jangan pecah di mulut. Barulah betul. Kalau kita main bola sepak, best jugalah. Dah ajar Usop, abu sekali. Apalah main bola? Tak jemu ke? Kerja 2 bulan lepas lah, asyik main bola saja. Boring lah, Velu kan? Yalah. Satu bikin bola, kerja ramai-ramai, apa bikin dapat penat saja. Kita perlu main satu permainan yang lebih menjabat. Macam main perahu layar kah, lumba kuda kah, panjang gunung kah. Itu dah melampau lah, Velu. Masalahku yang bercabar tapi sesuai dengan kemampuan kita lah. Itu bukan tu sama Bu dekat tangga rumah Usop tu. Oi, apa korang buat duduk kat tangga ni? Usop mana? Aku dengan Doi tengah tunggu Usop dah ni. Entah apa dia buat lama-lama ke atas tu. Sampai besok pagi tu belum tentu dia turun lagi. Panggil lah dia. Dah panggil dah. Dia cakap nak pakai baju kejap. Ini dah lebih 20 minit. Tak juga siap-siap. Woi kawan-kawan, aku dah siap. Sing, Hakim, Velu, bila korang sampai? Sudah 8 tahun lah aku beli kat tangga ni, Usop. Berapa lama kau pakai baju, ha? Banyaklah 8 tahun kau, Sing. Woi Usop, jangan itu macam lah. Nanti jatuh patah kau punya kaki kau, baru kau tahu, ha? Terror tau tak? Itu baru sikit, Sing. Selalu aku lompat dari atas tangga ni sampai luar pintu pagar sana tau. Ayo, banyak anak lang kau itu macam kalu, Usop. Aku ingat itu ahli sukan dunia pun tak ada boleh bikin itu macam. Hai, Usop. Siapa tidak kenal ini, Usop? Memang handal punya orang. Cenderang kalau mau bikin tipu punya kita kalau siapa pun sudah boleh lawan. Nak ke mana berkumpul beramai-ramai ni, ha? Ha? Ni mesti nak pergi mandi sungai lah ni, ya tak? Alamak, kau punya bos lah, Usop. Habislah ini macam, teresan lah kau keluar. Malam ada orang mengadu ke Abah. Dia nampak kau orang beramai-ramai mandi kat sungai tu. Alah, kita orang mandi kat tempat yang cetek aja, Abah. Bukan lubuk bawah jambatan tu. Kamu tahu kan sekarang ni musim hujan. Tempat-tempat yang cetek tu pun boleh jadi dalam bila pastinya dihakis arus deras. Faham tak? Malang tak berbau, Usop. Cik, budak ni lagi dah berkumpul. Ada lah apa perancangan tak seronok tu. Asal dengan budak-budak ni, Bah? Apa yang dia orang buat? Kau tengok-tengokkanlah sikit adik kau ni, Budin. Asyik merayau aja kerja kau. Kalau apa-apa hal jadi kan susah. Apa salahnya kalau ayah dia bermain? Iyalah, daripada campur budak-budak muda tak tentu arah kat simpang tu. Okeylah, macam ni. Apa kata kalau Budin bawa dia orang pergi camping kat tepi hutan ujung kampung ni? Okey tak, Bah? Kamu jangan nak mengarut, Budin. Nak buat apa nak berkemah kat dalam semak tu? Patut berulah je sekarang. Jangan risaulah, Bah. Budin dulu bukan ke ketua pengakap masa kat sekolah dulu.
Udin tahulah macam mana nak jaga dia orang ni. Okeylah. Abah benarkan. Tapi ingat, keselamatan dia orang ni semua atas tangan kau. Apa-apa hal, kau yang bertanggungjawab, tahu? Yes sir. Jangan risau. Yo, best juga pergi berkemah ni. Betul tak, Ustaz? Okey, semua dah sedia? Kita mulakan perjalanan. Ingat, jangan menyimpang-nyimpang atau leka tengok benda-benda lain. Pastikan kita sentiasa berada dalam kumpulan kita. Oh ya. Lagi satu, jangan lupa, sepanjang perkemahan ini tak dibenarkan seorang pun memanggil nama Abang Budin. Semua mesti panggil Abang Kapten. Tahu? Baik, Abang Budin. Abang Kapten. Encik Kapten. Tak payah encik, panggil Kapten aja. Dah okey dah. Kita bergerak sekarang. Kita mau jalan sampai mana, Kapten? Jangan banyak tanya. Ikut saja sampai Kapten bagi arahan. Kita nak berkhidmat ke mana, Kapten? Tak jauh kita berjalan ni. Kapten lah, bukan Kapitan. Pukul berapa ni, Hakim? Dah pukul 12 tengah hari. Patutnya ni time makan ni. Dia tak ni juga. Takkan. Asyik jalan ni. Bukan pula bagak ni sekarang. Raya? Apa ni, Abang Kapten? Aku ingat kita sudah selesai dekat negeri Bunian lah. Sebenarnya aku memang nak bawa korang kat tepi jalan ni. Kena tunggu kenderaan lalu. Boleh kita tumpang sebab hutan tu tak jauh lagi kat sana. Habis tu, yang beria mengedah Mak Samun tu tadi apa hal? Itu shortcut lah. Jalan pintas nak sampai ke sana. Aku rasa elok jalan kaki sajalah. Mana ada orang lalu bawa kenderaan lalu dekat sini? Relax lah. Kejap lagi ada lah tu. Abang Budin? Abang Kapten. Aku nampak ada satu lori lah datang tu. Okey, kau tahan sing. Kita tumpang lori tu sampai kat ujung kampung. Jom, mari kita tumpang lah sama itu apa. Oi, punya bapa lah. Ayah, mana apa lagi lamai-lamai ni? Mari naik lori angka. Mari, 来。刚才妈妈说你要和朋友们去露营，爸爸还以为你们已经到达了。还没有啊，爸爸，我们没有力走了。爸爸从哪里来？哦，爸爸刚从城市上来，要回店铺了。来，这里的朋友上车，爸爸可以送你们一程。但是我们很多人呐。Tak apalah, separuh boleh naik kat belakang sana. 2 orang boleh duduk depan. Oi, baik lebih cepat. Cepat. Korang naik depan, yang lain tu pergi naik kat belakang. Kapten! Kita orang semua duduk belakang lah. Kapten sama Hakim naik depan lah. Alright, cantik. Ayo. Ini macam punya tinggi ya, macam mana mau naik? Kalau jatuh boleh patah tengkol lah ni. Buka lah pintu dia. Mana ada pintu? Depan sana ada lah 2 pintu. Ini belakang titik saja semua. Kau ni tak pernah tengok lori ke sini? Dari sini aku ajar kau. Kaki dia panjang, asal pendek. Ayuh. Inilah first time yang pertama kali aku tahu lori punya dinding boleh buka ni macam. Kesian kau ini. Uncle ni sibuk jaga kedai Budin. Kalau tak, Uncle pun mau join camping lah. Nanti lu ni ya. Jangan kasih dia bikin kerja-kerja bahaya punya. Kita jangan risaulah. Dia janji akan jaga Hakim. Macam saya jaga saya punya adik ni juga. Uncle, berhentikan korang kat situ dah. Dah dekat dah tu. Kita boleh jalan kaki je masuk dalam. Jangan masuk jauh sangat dalam hutan ah, Budin. Nanti tak tumpah jalan keluar pula nanti. Bang Budin. Abang Kapten. Kita mau pasang kemah dekat mana? Kita buat tepi sungai. Sebab kita perlukan bekalan air untuk mandi, memasak dan lain-lain lah. Rasa-rasanya kita dah sampai ni Sin. Bunyi air terjun tu makin kuat lah. Tapi Kapten, kita perlu berhati-hati. Jangan dekat percaya tau.
Mana tahu itu harimau menyambar buat gini macam air terjun. Bila kita pergi saja, dia tangkap sama kita. Tak ada lah, Sin. Itu bunyi air terjun lah. Kat mana kau belajar harimau boleh buat bunyi air terjun? Tinggi sangat imajinasi kau ni. Kalau betul air terjun, apa lagi mau tunggu? Marilah kita pergi mendapatkannya. Oh, cantiknya. Ayo. Aku pun lama tinggal kat balik Sonto ni, tak pernah tahu ada air terjun macam ni. Cantik kat sini. Cepatlah, oi. Kaki aku sudah bergeletar lah mau terjun dalam air tanah. Marilah kita mandi dulu. Ya, mari kawan-kawan, kita bermandi-mandian. Yahoo! Lepas tu kita pasang. Oi. Kapten belum bagi arahan untuk mandi lah. Dengar sini. Tunggu arahan dulu. Yahoo! Oi, Usop. Oi, Kak. Kotak, tanggalkan pakaian dulu ke? Nanti dulu. Dengar sini. Korang ni tak jadi apa lah? Tak nak dengar cakap ketua langsung. Tak ada disiplin. Kalau macam ni lah gayanya, atau camping lah lagi baik. Usop, naik. Tak sekarang aku halau balik. Siapa yang langgar perintah akan dihalau balik. Faham? Dia aku tinggal sorang-sorang je berkemah kat sini sekarang. Nak kena halau balik? Okey, kalau tak nak, dengar sini. Sekarang bawa semua barang-barang ke situ. Kita pasang kemah kat tempat lapang tu. Baik, Kapten. Yo, sejuknya air sungai. Macam mandi air batu. Sedingin salju di puncak Everest. Oi, banyak level kau. Naik. Habis, tak boleh mandilah ni. Rugilah macam ni. Bukan selalu dapat jumpa air sejuk macam ni, Kapten. Naik. Oi, sekarang kalau dah masak jangan lupa panggil aku ya. Jangan korang kenduri sesambung korang pula. Bantulah aku sikit. Hai, ya aku dah mengalah komander pula. Sejak tadi main order-order je. Kita terus buat kerja, dia lepas lagi mah. Kapten, tengoklah tu kumuk yang putar. Dia sudah ada angkat apa? Apa kerja pun sudah mau bikin. Mana boleh jadi ni macam? Wasim, aku dah banyak buat kerja tadi tau. Pasang kemah, cari kayu, ambil air sungai. Kesucian lah aku nak relax sekejap. Itu kerja semua orang pun tolong juga apa? Rumah kita bikin sama-sama. Tapi sekarang ada lagi kerja mau bikin kau sudah relax. Kalau kita orang pun relax, kau tak ada makan tau. Abu, keluar. Apa yang kau ni? Kawan-kawan semua dekat luar ni. Kau mau merap dalam kemah pula. Mes ni, tolong apa-apa yang patut. Kejaplah, Kapten. Saya nak keluarkan kain baju dalam almari ni. Banyak lagi yang belum dilipat ni. Almari? Mana pula datangnya almari kat dalam kemah ni? Ni yang buat aku syak wasangka ni. Abu melipat kain sudah kira satu perkara ajaib. Lepas tu ada lemari dalam kemah. Lagi satu perkara ajaib. Ada dua perkara ajaib yang berlaku dalam hutan ini, Abang Budin. Ewa. Ini dah pula kerja korang ya. Orang lain sibuk-sibuk kat luar, orang sibuk-sibuk main chess kat dalam ni. Kapten. Keluar, simpan chess tu. Alah, tapi belum checkmate lagi ni. Tak payah, besok-besok boleh checkmate. Pergi sana. Apa nak jadi tak nak campur masyarakat ni Kau nak main chess, baik duduk kat rumah. Selepas beberapa tahun membela negeri tu, orang hutan tak mampu lagi nak beli makan tau. Kepala dia nak tahu besar peluri kontena. Panjang badan dia dari kepala hingga ekor. Kalau dia belengkar, seluas kawasan rumah Bumbu Hitam tu. Ayo, besarnya. Teruklah Bumbu Hitam mau masak nasi senaga itu, Abang Budin. Berapa gantang dia makan satu hari? Naga tu tak makan nasi, kau tahu. Kenapa? Dia cuma makan daging haiwan darah je. Sebab itulah kalau semua tenakannya habis, Bumbu Hitam tu sendiri kena makan dia naga tu. Kenapa naga tu makan bumbu hitam? Kan tu bumbu hitam yang bela dia tu. Sebab dia tak ada otak. Dia tak boleh berfikir dah tak.
Bila dia lapar je, dia tak kenal lah yang mana lawan, yang mana kawan. Kemudian naga tu menyerang pula orang kampung, sehingga habis semua penduduk kampung itu dia makannya. Lepas tu dia pun lari ke dalam hutan. Dalam hutan? Ya. Alamak, hutan mana tu, Kapten? Kalau tengok pada nama Pak Hitam tu, macam kat Malaysia aja. Ya, kejadian itu berlaku di Negeri Johor, dan naga itu dipercayai mungkin sekarang sedang lapar dan mematikan. Rekam siapa saja yang paling hampir. Dan alamak, oi, mana kau pergi? Cik, aku cerita dengan penuh perasaan, korang boleh masuk tidur, tinggalkan aku seorang kat sini. Aku tak best ke cerita aku? Tak seram kau, Ish, ni jadi ni. Aku seorang yang tinggal congkok kat sini. Datang naga kan, naya aku. Aku ingat terror sangat Kapten kita tu. Penakut juga rupanya. Aku kena sambung api dengan naga lah tu. Diamlah! Kapten, bangunlah. Dah pagi dah ni. Jom nak kita balik. Alah, relax lah. Kecoh betul lah korang ni. Baru pukul berapa? Balik cepat-cepat pun nak buat apa lah. Kita berkemah lagi satu malam lah. Esok pagi baru kita balik. Nak berkemah macam mana? Kayu api pun dah habis. Makanan pun sudah habis lah, Abang Buden. Abang Kapten. Habis tu, kecil-kecil nak pergi cari. Korang pergilah kumpulkan kayu-kayu mati dan ganti-ganti kering untuk umpan api. Kayu kita boleh kumpul lah, Kapten. Satu kapal pun kita boleh cari. Tapi kita mau masak apa? Beras sudah habis, laut sudah habis. Jangan risaulah. Itu biar aku yang uruskan. Korang buat kerja korang je. Dah pergi. Aku nak sambung tidur ni, kata tak? Okey? Kita akan bergerak sekarang dalam satu arah yang akan aku tentukan. Tolong jangan ikut arah lain pula. Kita mau pergi mana lagi, Kapten? Baliklah. Apa lagi? Dah masalahnya ni. Aku pun dah lama tinggalkan bidang penatap ni. Aku rasa ikut jarum ni lah, Sing. Kenapa, Kapten? Apa yang sudah terjadi, ni? Aku rasa... Tak ada siapa, Kapten? Aku rasa kita dah sesat lah. Woi, naga! Kapten! Apa mau bikin? Wah, tenang ni. Lari-lari macam orang gila dalam hutan ni. Banyak duri sama kayu-kayu tajam, nanti luka kaki dok. Hari saya tolong. Bangun, jangan duduk sama-sama atas bodoh nanti. Semua nak pergi ke Banten. Dia tolong Kapten lah. Berbaiklah dia. Kalau jahat, tentu dia nak kotok kepala Kapten dengan lembing dia tu. Orang apa tu, ha? Aku rasa bukan orang kampung kita, ya tak? Tak kenal pun. Pak bikin bedak ramai-ramai masuk jalan dalam hutan ni. Nanti sesat payah nak jadi pesaingkan terbaik. Kita orang campaign 2 hari lepas. Sekarang ni kami nak balik tapi tak tahu nak ikut jalan mana lah. Dah sesat agaknya ni. Sesat lah tu. Macam ni lah. Mai ikut kami balik kampung Umi. Saya nak tunjuk jalan mana pergi kampung kamu. Saya tak tahu kampung mana. Mailah, semua-semua pun ikut lama ya. Mai. Macam mana, geng? Korang nak ikut ke? Juga ni, Kapten. Boleh kita pelajari cara hidup orang asli. Inilah rumah saya. Buat pakai bulu saja. Kita orang asli sini cuma rumah macam ni. Nak buat banglo susah.
tak sanggup nak putus simin sama batu-batu masuk hutan ni. Siap makan-makan pula ni. Janganlah susah, Uncle. Nama saya bukan Uncle. Mainlah makan sama ni. Mai, silakan, Mai. Sejak 2 hari lepas, barulah hari ni aku dapat makan sedap. Sila makan. Tetap saja nanti tak kenyang perut. Ni semua ni adik-beradik kan ni. Yang mana satu ni, nombor 1, nombor 2 ni. Adakah adik-beradik? Saya sing. Alah, macam adik-beradik lah tu. Uncle, kenapa? Pernah dengar tak nama kampung Parisonto? Kampung Parisonto? Oh, kalau situ saya tahulah. Saya selalu pergi ke kedai situ. Beli gula sama kopi sama barang-barang lepuk. Wah, teror lah ke baca sepai ni. Segigit macam ninja Jepun tu. Batin, saya. Aku nak cuba sumpit boleh tak? Nampak macam senang saja. Silakan. Saya cuba dulu kalau sana boleh belajar. Nanti kalau sudah pandai boleh kita sama-sama cuba beli supaya tupai sana. Itu tetap berpasangan. Pastu bersama. Apa saya tak kuat ada supaya tu. Lah, mesti kamu dulu pakai lupa jom. Ayo. Tengoklah kawan-kawan. Sumpit aku kena sasaran. Ayo, teranya aku. Atin, ada orang campung sentuh datang kita mau cari budak. Oh, Karim sama belah. Sudah lama tak singgah sini. Oi, Batin. Apa khabar? Aku baru je balik ke Rotan ni sana. Sambil tu nak tengok-tengok juga lah kawan lama. Apalah belah. Saya tahu kau cari orang kampung kau hilang. Kalau tak singgah sini ya. Janganlah cakap macam tu, Batin. Aku kalau tak ada apa-apa hal pun, kan selalu juga singgah kat sini kan. Terima kasihlah kau tolong jaga budak-budak ni. Pak Dorang nak balik sekarang enggak ke? Iyalah. Habis tu, takkan kau orang nak tidur kat sini pula? Kau orang semua, jom balik. Tapi kita orang tak puas lagi tinggal kat sini. Apa kata kalau besok ajalah Pak Dorang datang jemput kita orang? Iya. Jadi kerja aku pula masuk keluar hutan nak menjemput kau orang. Dah, jom balik. Esok-esok boleh datang lagi. Okeylah ya, kita orang cak dulu lah ya. Jumpa lagi, Beb. Gula dengan kopi yang kau kirim tu, lagi 2 hari aku hantar lah. Semua selamat jalan, jumpa lagi. Okey, selamat tinggal. Bye. See you. Setan, bila lagi kita mau camping? Sudah. Jangan panggil kapten lagi. PK kepala korang tu, bang.